Bayangkan satu hari nanti anda baca berita harga emas dunia kini RM1,000 satu gram. Bunyi yang macam kaya kan? Tapi percayalah, kalau benda ni betul-betul jadi, hidup kita tak sama lagi. Nak tahu kenapa? Ramai orang akan rasa seronok sebab emas aku dah naik 2 kali ganda. Tapi hakikatnya bila harga emas sampai RM1,000 per gram, duit kita sebenarnya tengah nazak. Itu bukan berita baik, itu petanda ekonomi dunia tengah tenat. Waktu tu harga minyak, beras, barang dapur semua mungkin dah naik berganda. RM10 hari ni mungkin nilainya macam RM4 je nanti. Dan masa tu siapa yang pegang emas, dia bukan jadi kaya, tapi dia selamat. Sebab nilai kekayaan dia kekal walaupun duit dah tak bernilai. Jadi kalau sekarang harga emas RM600 per gram dan anda tunggu sampai RM1,000 baru nak beli, masa tu bukan anda beli emas sebab nak kaya, tapi sebab anda terpaksa. Sebab tu orang yang berilmu, dia beli masa orang lain tengah tunggu harga terbaik. Dia tahu harga emas tak tunggu kita. Nak tahu strategi simpan emas masa harga belum cecah RM1,000 per gram lagi? DM saya hari ini, saya tunjuk ke anda caranya.